So hello hi guys, welcome back to my vlog guys. Untuk vlog kali ni, aku nak pergi gunting rambut dekat barber yang paling mahal sekali. Aku saja nak try kan. And yang ni yang betul. Barber ni adalah barber yang paling tua di dunia. Kenapa aku nak buat gunting mahal-mahal? First sebab dah nak raya. Nak elok-elok lah kan. Aku malas nak beratur. Sebabnya aku pergi dekat barber tu beratur nak kena booking, pergi dekat barber ni beratur nak kena booking. Aku ni jenis malas nak booking. Aku jadual aku tak menentu bila aku free kan. So aku macam okay pergi dekat ni. Pergi dekat sini senang, tak payah beratur-atur. Pergi je terus masuk, tak ada orang kan. Boleh gunting. And aku nak korang appreciate sebab jap tengok diri aku, tengok muka aku. Okay, aku nak korang tengok muka aku. Ni adalah wajah aku ataupun muka aku. Wajah yang terakhir aku berambut pendek. Sebab aku nak grow balik aku punya rambut. Aku nak simpan balik. Aku pernah rambut panjang. Kalau orang tak tahu kan, kalau korang tengok vlog ni tak tahu, aku pernah rambut panjang. Memang aku pernah rambut memang panjang gila. So aku miss my old hair, my long hair. So kita nak grow balik. Hari tu aku grow, aku simpan dalam 2 tahun juga kot. Rambut aku nak sampai tahap tu. So kita nak kumpul balik. So ni last aku gunting rambut. Sebab tu aku nak yang paling the best. Sebelum kita simpan balik rambut kita panjang. And aku tak tahu lah aku akan rindu rambut aku yang pendek ataupun tak. Sebab sekarang ni aku rindu rambut aku yang panjang. I don't know. Jom kita nak pergi. Sekarang ni dah dekat nak hujan kan. Asal pagi tengah hari je mendung, hujan. Lepas tu petang biasanya panas. Okay, aku dah sampai dekat KLCC sekarang ni. Dia ada dekat banyak cawangan actually. Tapi aku nak pergi dekat KLCC. Dekat TRX pun ada. Dekat Bangsa pun ada kalau aku tak silap. Kedai apa? Nama dia True Fit and Heels. Dia barber tapi premium punya barber. Premium and yang paling tua. Yang ni bukan dia yang claim tau. Dia dah masuk dalam book of record. And by the way, aku dah tengok dah semalam, godek-godek sikit dia punya menu kan. Bukan menu tu makanan. Dia punya harga. So aku nak ambil yang package. Dia ada potong rambut, jambang dengan facial if I'm not mistaken. And untuk manicure pedicure pun ada tau. Untuk lelaki, manicure pedicure. Aku macam what? Betul kan? Macam mana? Nanti ni dia. Dah jumpa dah. Tada! So ni dia tempat dia. Kita menunggu kat sini. Aku tak tahu apa benda kat belakang aku ni. Dia brush kan. Bukan brush, berus. Tapi ada nama-nama. Aku tak sure. Kalau kau tengok kat situ dia ada Fazli. Dia ada Abdillah. Apa semua. Kamalan V. Aku rasa yang ni dia orang-orang yang dah pernah guna benda ni. Maksudnya berus ni untuk nama dia. Okay. Alright, thank you. Ya. Campur. Okay. Alright, thank you. Okay, dan settle. Not bad lah. Rambut pun not bad lah. Okay, so harga dia kan berapa kan? Okay, jom kita tunjuk. Sekarang baru tenang. Tadi busy. Weekend ramai orang. Tapi dalam kedai tu tak ramai. Serius, dalam kedai tu tak ramai. Harga dia untuk gunting rambut sahaja 490. Okey, 490. Bukan gunting rambut je lah, dia punya service and everything tadi. Ada dia buat
face mask. Okey, face mask 220. Yang tu yang mahal sekali. Haircut, okey, Royal Haircut 155. Okey lah, not bad lah. Shave and shape 125. So sebab tu aku simpan aku punya jambang ni. Aku tak gunting-gunting tau. Sebabnya takkan nak pendek nak gunting kat sini sampai 125 kan. So alang-alang nak 125, aku simpan je jambang aku panjang-panjang. So kita gunting ataupun kita trim kat sini. Dari segi dia punya servis, okey, top lah. Memang kena dengan dia punya harga. Aku tak terkira berapa banyak dia guna tower. Aku rasa dekat 10 ada kot. Sebab aku banyak sangat. Ada hot tower, ada cold tower, yang handkerchief yang kecil tu. So memang banyak kali. Satu tower tu sekali guna, lepas tu dia terus buang. Tekat muka, lepas tu buang. Bukan buang lah, I mean dia tukar baru lah kan. Aku dah pernah gunting banyak barber. Kalau korang kulit sensitif kan, kalau shave sikit je memang kulit korang berdarah ataupun korang rasa sakit kan, better korang letak kat sini. Aku tak rasa pun dia guna pisau untuk shave. Dia memang smooth. So tu perbezaan yang ketara. Dia mahal tapi ada sebab kenapa dia mahal. So aku nak pergi berbuka lah. Aku rasa budak ni nak ambil gambar aku kot. So budak ni nak ambil gambar aku. Ya, boleh. Kenapa? Satu, dua, tiga. Okay. Banyak tadi nampak macam abang kan. Ya tu. Alright. Ni balik mana? Ke baru sampai? Nak berbuka sini. Okay. Sekejap, sebelum tu aku nak minta maaf kat korang semua sebab vlog ni dia macam bercampur bau sikit tau. Hari tu vlog lain kan. Lepas tu hari ni vlog aku nak pergi mana pula hari ni kan. Sekejap, aku rasa tak sesuai pakai baju ni. Aku nak cabut sekejap. Aku baru lepas balik event sebenarnya, event Samsung. Banyak benda yang complicated, banyak benda yang aku tak cerita, banyak benda yang tergendala, banyak benda yang aku nak bagi tahu. Ni vlog lain pula kan. So kenapa vlog ni kita nak beli hadiah untuk anniversary kita orang, anniversary aku dengan Farisha. So aku nak pergi cari hadiah. Kenapa vlog aku bercampur bau kan? Sebab aku tak ada masa nak edit. Ada masa untuk nak shoot tapi nak edit tu tak ada masa. Just record mana yang sempat and dia akan macam bercampur-campur sikit. Kejap vlog ni, kejap vlog ni. It should be hari tu aku balik Perlis, kita akan buat vlog asing. Lepas tu vlog yang apa aku buat hari tu vlog apa hari tu? Vlog apa semalam? Aku dah lupa lah. Kerana nak raya tau. Bila nak raya, semua job tengah serbu tau. Aku nak cuti tenang raya nanti. Aku nak cuti seminggu. So aku kena cover balik. Dalam seminggu tu, video apa yang aku nak kena post, video apa yang aku nak kena edit. So aku macam berkecelaruan sangat-sangat. Semua benda berkecelaruan. 27 ni adalah anniversary perkahwinan aku and Farisha yang ke berapa yang keempat. 4 tahun kot. 4 ke 5? 3, 4, 5. Aku lupa. Aku tak ada masa tu. Aku ingat tarikh tu pun nasib baik. Tu pun aku dah add to calendar. So aku nak cari barang kan. Barang apa aku nak cari ni? Aku tak tahu nak cari barang apa. I don't know. Kita just tengok je. Aku plan macam nak beli Apple Watch sebab Farisha ni dia jenis yang tak suka pakai handbag. Dia tak suka pakai emas-emas segala bagai. So aku tak tahu aku nak cari apa. Dia suka beli baju je. Baju pun dekat Shopee. So aku just terlintas satu benda je kat kepala otak aku. Aku nak cari Apple Watch. Walaupun aku tahu dia tak pakai, walaupun aku tahu dia malas nak charge, tapi aku dah tak ada masa. Aku ada banyak kerja lagi nak kena buat. Ada banyak benda lagi nak kena fikir. So let's get something for Farisha. Let's go. So kita dekat Apple Store sekarang ni, dekat TRX. Macam biasa, macam aku cakap tadi, kita nak cari Apple Watch. Sebab iPhone dia dah ada iPhone. Kita cari Apple Watch lah. AirPod ataupun Apple Watch. Jom kita cari. Tapi AirPod aku nak AirPod tapi aku tak ada AirPod. Tengok nanti. So sama ada nak beli iPad, smartwatch ataupun AirPod. Purple, biru. Yang itulah kot. Nampak universal sikit. Mana ni? Okey. Okey. Okey, boleh. Okey, terima kasih. Selamat Raya. So, kita dah settle dapat iPad Air. Beli je lah kan. Lepas tu, tak tahu nak pergi mana. Nak pergi berbuka puasa. Tapi aku tak nak bagi lagi dekat dia. Bungkus dulu. Dah betik kain kau. Buat ni.
Happy anniversary. Rekod ke? Tipu. Yalah. Wah, orang tu nak marah. Dah apa surprise? Cepat teka apa? Apa ni? Ha? Cepat teka. Cepat teka. Cepat. You janganlah upload. Kau nak upload lah. Inilah Farisha. Dia duduk kat rumah. Dia tidur. Duduk main phone. Lepas tu tak buat apa. Cepat. Apa? Teka. Dia tak pernah macam ni. Kenapa? Oh, tak boleh ha? Tak boleh. Apa ni? Tadi pasti aku ingat nak buat surprise esok. Okay, esok lah. Lepas tu dia dah sound lah tadi. Oh, lupa esok hari apa. Oh, ni. Lepas tu aku pun okay lah, bagi lah sekarang. Senang sikit kerja aku kan. Esok boleh edit video terus. Buka cepat nak edit video lah. Apa ni? Bila you boleh? Ada lah orang dah buat semalam. persiapan. Mana beli apa pun kat you? Tipu. You mesti nak buat surprise esok kan. Yeay. Tak! Cepat buka. Teka dulu. Oh, iPad. Mahalnya. Habis. Lagi 3 tekaan. You tak tahu apa I suka. Sebab tu I pun tak tahu. I main beli je. Cepat. Buku berwarna. Buku warna. Balang kamera. Jom kita tengok yang mana betul. Cepat. iPad oi. Cepat buka. Apa benda ni? Cepat buka. Weh, kenapa boleh iPad? I tak pakai pun. Cepat. Oh, you beli untuk you kan? Mana ada. I dah ada yang Samsung punya. I dah fikir dah. You semua benda tak guna. Nak beli jam tak guna. Nak beli earpod dah ada. Jam tu tak pernah nak cas. Penuh. Ada kat atas laci satu. Ada kat situ satu. Ada atas satu. Lain. Apa ni? Oh, banyak pula duit dia. Mana nak beli kat you ke? Beli kat online. Kau apa beli? Tengok Faisal tak bersyukur. I tak kerja pun nak pakai iPad. Wah. Ya, kau beli iPhone. iPhone kan dah ada. Aku hulu ke hilir pakai iPad lah. Okay lah Faisal tak nak tak apa. Tak nak. Ni kan anniversary kita, bukannya birthday you. Kalau birthday you, hadiah untuk you je. Ni anniversary kita, so I pun kena ada juga. Okay lah, jomlah esok. Kan kita kahwin dua. So I pun kena ada lah. I minta masa you nak I tu. Sorry lah tak ada masa. Mana you nak ada masa tapi tak ada hadiah. Lepas tu I minta you berubah. Berubah apa? Berubah, jangan buat kerja laju. Berubah. Jangan buat kerja laju. Hari ni aku akan shoot 10 video dalam satu hari. Less than dalam, bukan satu hari apa, dalam beberapa jam je. Korang tengoklah video ni, okay? Settle. So untuk next video kita kena tukar baju lah. Okay, dan settle video kedua. 8 video nak kena buat untuk nak cukupkan 10. Okay, dekat atas. Let's go. Stress kerja. Dekat dah. May I get your by today? Sabarlah. Aku baru je shoot tadi. Aku ni satu hari bukannya aku kerja untuk video kau je. Aku ada banyak klien lagi. Semua benda aku nak kena buat dengan chat-chat klien lagi. Kau tengok ramai semua tak baca lagi ni. Semua tak baca lagi. Takkan semua aku nak kena handle chat klien. Aku nak kena shoot video. Aku nak kena edit video. Aku nak fikir skrip. Bini kat rumah, anniversary. Aku nak kena fikir tu. Aku nak kena fikir ni. Pening kau tak laki ni. Laki ni pening kau tak. Lama-lama aku mati macam ni je aku rasa. Aku mati dalam keadaan bekerja yang terlampau stres.